Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Iman bin Muhammad Rusdi. Saya daripada kelas DHF 2A. Nombor matrik saya adalah 18 DHF 25F 1019. Hari ini saya akan membincangkan tentang proses penyimpanan ayam sembelihan. Proses ini terdapat 5 perkara, iaitu penyulikan awal, penyimpanan sejuk, penyimpanan beku, susunan penyimpanan yang betul dan kawalan suhu. Okey, yang pertama kita ada penyulikan awal. Ayam yang telah disembelih perlu melalui proses penyulikan dengan ais atau air sejuk untuk menurunkan suhu dengan cepat dan mengekalkan kesegaran ayam. Yang kedua pula, penyimpanan sejuk. Ayam disimpan dalam peti sejuk pada suhu antara 0 Celsius hingga 4 Celsius bagi mengekalkan kesegaran dan memastikan kualiti ayam terpelihara. Yang ketiga, penyimpanan beku. Jika ayam ingin disimpan lebih lama, ayam perlu disimpan dalam peti sejuk beku pada suhu sekitar negatif 8 Celsius supaya kualiti dan kesegaran ayam dapat dikekalkan. Yang keempat, susunan penyimpanan yang betul. Ayam perlu disusun dengan kemas dan bersih di dalam tempat penyimpanan supaya kebersihan terjaga serta dapat mengelakkan pencemaran silang. Dan yang terakhir iaitu kawalan suhu. Suhu peti sejuk dan peti sejuk beku perlu diperiksa secara berkala bagi memastikan ayam sentiasa disimpan pada suhu yang sesuai dan selamat. Kesimpulannya, ayam sembelihan perlu disimpan dengan cara yang betul bagi memastikan ia kekal bersih, segar dan selamat dimakan. Ayam hendaklah disimpan pada suhu yang sesuai seperti dalam peti sejuk untuk penggunaan jangka yang pendek atau dibekukan untuk tempoh lebih lama. Selain itu, pembungkusan yang kemas juga penting bagi mengelakkan pencemaran dan menjaga kualiti ayam. Penyulikan awal. Ayam yang telah disembelih perlu melalui proses penyulikan dengan ais atau air sejuk untuk menurunkan suhu dengan cepat dan mengekalkan kesegaran ayam. Daripada kelas DHF 2A, nombor matrik saya 18 DHF 25F 1019. Hari ini saya akan membincangkan tentang proses kawalan suhu. Suhu peti sejuk dan peti sejuk beku perlu diperiksa secara berkala bagi memastikan ayam sentiasa disimpan pada suhu yang sesuai dan selamat.